Korang yang teringin nak makan scone tapi tak tahu cara nak buat, jom sis tunjuk cara macam mana nak buat scone yang simple dan cepat. Sis cermat. Mula-mula dalam satu mangkuk, satukan tepung, gula, garam dan baking powder. Lepas tu gaul rata, kemudian masukkan butter sejuk yang telah kita potong kecil-kecil. Kemudian ramaskan dengan tangan tepung dan butter tadi supaya dia menjadi seperti breadcrumb. Kemudian masukkan esen vanila dan susu sedikit demi sedikit sambil uli sehingga jadi dough yang lembut dan tak melekat di tangan. Sebenarnya scones original dah boleh terus buat, tapi sis bagi dua dough ni. Satu bahagian sis biarkan original, satu lagi sis tambah kismis. Ikut selera masing-masing. Kalau nak scone original, tak perlu tambah kismis. Scone yang kosong pun sedap juga. Seterusnya, taburkan sedikit tepung atas permukaan yang bersih dan rata. Kemudian canaikan dough dengan ketebalan yang sesuai. Lepas tu guna acuan bulat untuk tekak scones supaya saiz dia sama cantik. Kalau tak ada acuan, jangan risau. Guna gelas pun boleh. Ulang proses ni sehingga habis dough. Kemudian kocokkan kuning telur dengan sedikit susu. Lepas tu sapukan kuning telur atas scones dan bakar dalam oven pada suhu 180 darjah Celsius selama lebih kurang 15 minit. Atau ikut kesesuaian oven masing-masing. Tengok tu dah siap. Cantik kejadiannya. Antara tanda scones menjadi adalah bila bahagian tengah dia merekah dengan cantik macam ni. Nak makan scones memang paling sedap bila disapu dengan clotted cream dan strawberry jam. Memang padu kombinasi dia. Lagi best kalau dinikmati dengan secawan teh panas. Barulah rasa macam tengah minum petang ala-ala English style. Jadi korang kalau teringin nak makan scone, tak payah tunggu pergi London atau Cameron Highlands dah. Buat sendiri dekat rumah lagi puas hati. Lebih jimat dan memang berbaloi. Okey, itu saja perkongsian daripada sis hari ni. Selamat mencuba.